Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okey. Bahagian tentang episod 7. Akhirnya kebahagiaan si Hana hampir di mana dia telah pun dilamar dengan si Armin dan dia pun telah orang kata dia pun berkahwinlah dengan si siapa tu? Si Armin. Tapi si Sakwan ni yang hidup dia huru-hara, ni kan hidup dalam pelarian. So bila dia nampak berita kalau si Hana akan kahwin dengan si Armin, dia punya dendam kesumat weh. Dia kata kau tak boleh bahagia. Hana ni tak boleh kahwin, dia macam dia tak boleh bahagia lah. Dia nak buat derita je. Aku konon yang boleh buat si Hana tu bahagia tu dia je. Wah, si Hana dengan si Armin pun tibalah hari bahagia mereka di mana diorang akhirnya berkahwin. Tapi dalam masa yang sama, si Sakwan itulah betul-betul kebahagiaan si Hana. Saya tak tahu. Saya ingatkan video trailer yang saya nampak yang percikan darah tu, itu bukan si Armin. Macam mimpi. Banyak bukan mimpi weh. Apa ni drama ni sampai ke situ. Hari bahagia si Hana pun dibagi lagi satu ujian yang sangat-sangat berat, di mana selepas saja si Armin akan nikah, dah sah, semua pun dah cakap sah, datang si Sakwan, mula-mula dia macam okey, macam dia nak datang ucap selamat pengantin baru lah, lebih kurang macam tu lah. Dia nak datang minta maaf lah dengan muka-muka yang sedih. Macam ni, bila si Armin nak bangun, dia kata jangan-jangan, saya datang hanya untuk mengucapkan selamat pengantin baru. Lepas itu dia kata sebenarnya si Hana ni tak berhak pun bahagia. Dia tak boleh bahagia dengan orang lain. Kalau dengan dia tak boleh bahagia, dengan orang lain pun tak boleh kena si Armin. Lepas tu si Raika kan yang ada di situ, abang jangan. Bila dia dengar jeritan si Raika, si Sakwan ni macam sedar. Dia tengok anak dia yang tengah menangis ketakutan, dia jadi macam dia happy, dalam masa yang sama macam sedih juga. Lepas tu dia nak pergi ke Raika. Si Ali kata jangan. Wah, begitulah. Dia bagi tahulah si Raika, abang sayang dia. Aku perlu hutang dia, sayang dia. Si Armin kena tembak weh. Kena tembak. Tersungkur, bersambung. Okey, itu episod 28. Begitulah akhir episod 7. Dia macam betul-betul weh. Di hari bahagia si Hana pun, pengarah bagi dia masalah lagi. Pengarah bagi dia satu orang kata, dia dah jadi isteri ni. Dia baru je nak jadi isteri, dah terpaksa menghadap lagi masalah tu dengan si Armin kena tembak. Okay, so nanti kita cerita lagi. Okay, itu adalah episod 7. Nanti kita cerita episod 28 pula. Bila si Hana bahagia ni? Bila? Dan episod 27 pun dibagi lagi masalah yang lagi besar lagi. Okay, so jangan lupa like, comment, subscribe.